Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Siapa di sana? Nama saya Ashura. Syura. Cik nama siapa? Nuriha. Okay. Cik, bagi anda, apakah suasana iftar yang terbaik? Paling terbaik kita sama-sama ramai-ramai ahli keluarga duduk menghadap juadah berbuka tu depan mata kita tu kan, atas meja full. Suka sangat. Gitu tu macam bila ni nak makan gitu kan, macam syok gitu lah. Tengok tu semua kita nak makan. Cik selalu makan iftar dengan keluarga lah, kat rumah. Saya, Cik memang lebih suka beriftar dengan keluarga. Ashura, okey, Cik nak tanya, anda masih ingat kali pertama anda berpuasa dan bagaimana pengalaman itu? I think bila kindergarten ke primary 1, pertama kali saya berpuasa. At first, kita puasa setengah hari je lah. Masih boleh macam minum air dulu, setengah hari je. Dan pelan-pelan kita mula berpuasa full day lah. Bila primary school, saya ingat selalu pergi library bila waktu rehat untuk enjoy aircon sikit lah. Bila berpuasa, macam panas kan. Itu yang saya ingat. Cik, dalam setiap amal yang kita lakukan, biasanya ia bermula dengan niat. Ada tak sebarang niat yang anda tetapkan bagi Ramadan tahun ini? Niatnya nak baca Quran, kalau boleh lah ikut sama-sama ada kumpulan baca. Kalau dapat baca satu Quran tu 30 juz, tapi macam 114 surah. Okay? It's just like my wish list lah. Tu pasal tak pernah nak dapat lakukan macam tu. Jadi I tell myself, try lah. Why not I try? Even at least make effort lah, give effort. InsyaAllah. Amin. Setiap Ramadan, apakah rutin yang anda atau Ashura suka lakukan dan kenapa? Bila Ramadan, selalunya saya suka masak iftar untuk keluarga ke untuk sendiri. Lagi kecil, ibu saya yang ajar saya untuk masak lah. Masakan Melayu macam air masak merah ke. Wow, kecil-kecil dah pandai bagus. Saya suka makan air masak merah. So, Ramadan pun keluarga saya akan pergi ke masjid untuk tarawih. Kena jalan kaki 2 minit je. So, dekat lah. Kita boleh bersama dengan keluarga pergi ke tarawih. So, Cik pun dah mula pergi tarawih di bulan Ramadan. Iftar di sana pun suasana rasanya berbuka lain dengan teman-teman kawan yang kita terjumpa kat sana. Memang lain lah, seronok. Ramai-ramai kan, sibuk nak makan. Itu kelebihannya lah waktu kita berpuasa dan waktu berbuka. Cik, bayangkan anda ada tongkat ajaib dan ia boleh tunaikan setiap hajat anda untuk hari raya. Apakah yang akan anda minta? Wow, tongkat ajaib, teringat Nabi Musa. Ya, Nabi Musa gunakan tongkat untuk belahkan laut. Tapi sekarang kalau saya Cik ada nak kasih makan budak-budak yang semualah kanak-kanak yang tak ada makan tu, biar dia dapat juadah. Bukan limited to Singapore punya konteks saja, di luar negeri yang sekarang tengah yang deprived of food kan, hari raya, biar dapat baju, dapat pakai baju raya, dapat makan juadah raya. Saya ready tak nak jumpa ni pun. Ya, Yes. Siapa Ashura ni? Ashura. Come on. Nice to see you. Yeah, sehat.